sebagai orang yang selalu tengok jawapan pelajar SPM, sebenarnya topik insurans ni adalah markah free sahaja. Tapi tanpa sedar, pelajar banyak sangat hilang markah bagi topik ini. Semalam kita dah tengok kenapa penada kertas tolak markah pelajar bagi topik insurans. Jadi hari ini saya akan tunjukkan step by step dan cara untuk dapatkan balik markah itu mengikut skema pemarkahan SPM. Soalan trial 2025 Negeri Selangor. Rizwan menetap di Sandakan. Dia ingin membeli satu polisi insurans motor dan berikut ialah maklumat kenderaan yang ingin diinsurансkannya. Okey, so maklumat yang diberi, jumlah yang ingin diinsurансkan ialah RM85,000. Okey, umur kenderaan 5 tahun. Kapasiti enjin 2495cc. NCD diberi 45%. So ini ialah maklumat yang diberi di dalam soalan. So soalan tanya, hitung premium kasar bagi polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian kenderaan tersebut jika premium asas polisi komprehensifnya ialah RM1,971.70. So dalam soalan ni dia dah bagi pada kita premium asas. Premium asas polisi komprehensif. Dia dah bagi dah pada kita ni. So awak tulis dahulu maklumat yang diberi supaya senang awak nak rujuk. RM197170C. Okey. So nilai ni dia dah bagi. So macam mana kita nak hitung premium kasar bagi polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian? Mengikut formula, premium kasar ialah premium asas kita tolak dengan NCD. Daripada formula ni lah awak tahu, step 1 kita nak bermula nak cari nilai apa. Step 2 awak nak bermula nak cari nilai apa. So step 1 kita akan cari premium asas dahulu. Okey, dah dapat premium asas, baru kita boleh pergi ke step 2 itu untuk cari nilai NCD. So kita akan start dengan step 1. Okey, kita akan cari nilai premium asas. Premium asas bagi polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okey. So macam mana formula nak cari premium asas ni? 75% awak kena darab dengan premium asas polisi komprehensif. Okey. So daripada soalan ni dia dah bagi pada kita nilai ni. Dia dah bagi pada kita nilai premium asas polisi komprehensif. Berapa nilai dia? RM1,971.70. So nilai ni awak masukkanlah sahaja dekat sini. Okey, 75% ni dia memang dah tetap. Awak jangan ubah persen dia pergi tetap nilai lain. Okey. So 45% ni bukan nilai untuk nak cari kat sini. Dia ialah nilai untuk kita nak cari NCD. So banyak pelajar buat masalah, banyak pelajar buat kesilapan di mana cari premium asas ni dia tahu persen tetapi dia lupa 75% tu adalah nilai tetap. Jadi kesilapan dia ambil 45%, dia letak kat sini untuk cari premium asas, sedangkan 45 adalah nilai NCD. So awak kena ingat untuk nak cari ni memang dah tetap 75% ni darab dengan premium asas polisi komprehensif. Okey, so soalan ni dia dah bagi nilai premium asas ni, awak ambil nilai dia letak. Kesilapan yang pelajar selalu buat, mindset dia dah letak, nak cari premium asas polisi komprehensif kena cari nilai. Okey, so dalam soalan ni dia tak bagi dah awak table banjaran untuk nak cari nilai tu. Jadi tengok betul-betul soalan dah ada tak nilai polisi tu. Kalau ada terus letak. Kalau dia tak bagi nilai ni direct, dia akan bagi pada awak detail, table dan sebagainya. Awak kena cari sendiri. Okey, so kita sum lah, kita masukkan nilai 75%. Ingat disebabkan ada persen, wajib wajib dah kat situ cikgu bagi tahu. Bahagi 100%. So kita akan darab dengan nilai premium asas polisi komprehensif yang diberi dalam soalan. RM1,971.70.
Okey, awak masuk je nilai ni dalam kalkulator, tekan, awak akan dapat nilai dia ialah RM1478.78. So kalau kat belakang ni ada perpuluhan kan, bunda ambil 2 sahaja. Sebab dia sen, ya, dia RM. Kita ada 2 titik perpuluhan sahaja. Okey, so step yang kedua, step yang pertama ni dah settle, kita dah dapat nilai. So kita pergi ke step yang kedua, kita nak cari nilai NCD. Okey, formula NCD ialah persen NCD yang diberi di dalam soalan, awak kena darab dengan premium asas. Premium asas yang mana kita nak masukkan dekat sini? Okey, premium asas dia lah yang step 1 ni. Ambil nilai tu letak sini. Okey, jangan ambil polisi orang lain pula, ambil polisi dia. So, NCD diberi dah dalam soalan iaitu 45%. Ingat, wajib bahagi 100 darab dengan nilai tadi. Yang awak dapat RM1478.78. So, masukkan dalam kalkulator macam biasa. Okey, awak akan dapat nilai dia RM665.45. Okay, so step yang kedua pun kita dah dapat nilai. So last kali adalah jawab soalan kita lah. Soalan nak hitung premium kasar. So premium kasar, step yang ketiga, kita nak hitung premium kasar. Bagi polisi ini ialah premium asas RM1478.78 sen. Tolaklah dengan nilai NCD. RM665.45. Tolak, awak akan dapat kita punya premium kasar bagi soalan ini ialah RM813.33 sen. So kita pun dah menjawab soalan premium kasar bagi polisi, pihak ketiga, kebakaran dan kecurian. Jadi, inilah teknik mudah yang kita ajar pelajar supaya dia faham, bukan lagi hafal. Supaya bila dia jumpa soalan ni, dia dapat jawab step by step mengikut skema. Kalau ibu bapa nak anak belajar cara yang betul, Common Insurance, kita guide dia sampai dia faham, bukan lagi hafal.